Hello semua, hari ini Cikgu Suria akan bercakap dengan anda tentang soalan yang melibatkan pembentukan. Apabila kita menyelesaikan masalah, langkah pertama ialah menyemak soalan. Saya telah menjelaskannya. Memeriksa soalan adalah langkah yang penting. Jika anda meneliti soalan dengan baik, anda boleh menyelesaikan kebanyakan masalah. Kalau tidak, memang tak boleh selesaikan. Mari kita lihat soalan ini. A ada 64 kelas, B ada 24 kelas. Setiap hari 2 subjek. Beberapa hari kemudian A menjadi 5 kali ganda B. Kunci utama di sini ialah melukis gambar untuk bandingkan. Jadi, selepas beberapa hari, A menjadi 5 kali ganda B. Bilangan peluru dalam B adalah kurang daripada peluru dalam A. Jadi jika bilangan peluru dalam B diwakili oleh segitiga, sudah tentu anda boleh melukis segmen garisan, tetapi kami akan menggunakannya di sini. Jika kita menggunakan bentuk untuk mewakilinya, jika A ialah 5 kali B, kita melukis 5 segitiga. Memperkenalkan segitiga untuk mewakili ia adalah 5 kali B. Okey. Jadi, daripada soalan ini, kita dapat melihat satu perkara penting. A mengambil 2 biji setiap hari dan B juga mengambil 2 biji setiap hari. Dengan kata lain, apa yang mereka ambil setiap hari? Jika semua orang makan 2 gula-gula, maka bilangan gula-gula yang tinggal akan kurang 2 setiap hari. Bertambah dan berkurang bersama. Secara konsep, perbezaan antara mereka adalah tetap, bermakna bilangan gula-gula yang mereka ada pada permulaan akan sama pada akhirnya. Di sini Cikgu Suria akan menerangkan perkara ini kepada anda. Sebagai contoh, A tolak B adalah sama dengan perbezaan? Bukan. Ia mempunyai perbezaan yang ketara. Jadi jika nilai A bertambah 2, maka nilai B juga bertambah 2. Perbezaan antara keduanya adalah sama. Okey, begitu juga jika A berkurangan 2. B juga berkurangan sebanyak 2, jadi perbezaannya kekal tidak berubah. Ia juga tidak berubah. Ini dipanggil kenaikan yang sama dan penolakan yang sama, perbezaannya tetap tidak berubah. Jadi perbezaannya di sini, 5 segitiga tolak 1 segitiga, terdapat 4 segitiga hilang, atau 64 tolak 24, perbezaannya ialah 40. Jadi perbezaan 40 ini dari awal hingga akhir hasilnya tetap sama. Jadi kita sudah boleh lihat daripada ini. 40 gula-gula ini sepadan dengan 4 segitiga, dan 3 ditambah dengan 40 gram. Dalam erti kata lain, satu segitiga adalah 10 gula-gula. Betul tak? Jadi 10 gula-gula maksudnya sama dengan jumlah gula-gula yang tinggal pada B sebagai hasil akhir. Lepas tu beberapa hari kemudian B tinggal 10 biji gula-gula, jadi B pun ada 24 biji gula-gula. Dia ada 10 gula-gula. Berapa gula-gula dia guna? 24 tolak 10. Makan 10 ini. Makan banyak gula-gula. 20 tolak 100, 1094. Selepas beberapa hari, ia telah makan 14 gula-gula dan ia makan 2 gula-gula setiap hari. 14 dibahagikan dengan 2 adalah 7 hari. Jadi, selepas 7 hari, 7 hari kemudian A adalah 5 kali ganda daripada B. Kamu dah faham ke belum? Kalau dah, tolong bagi Cikgu Suria like, follow dan kongsikan video ini.